Isu tayangan filem konspirasi dihentikan serta-merta selepas 7 hari ditayangkan di sinema seluruh negara. Persoalan yang bangkit ketika ini adalah berkenaan kerugian yang dialami oleh penerbit filem itu ditanggung oleh siapa dan apa peranan dan tanggungjawab SPRM di dalam filem itu. Pada 10 Mei lalu, bekas Ketua Pesujaya SPRM Azam Baki telah mengetuai barisan pegawai kanannya untuk menghadiri tayangan perdana filem itu di TGV Alam Manda Putrajaya. Ketika itu, Azam Baki dengan bangganya berkata, filem itu diyakini mampu meningkatkan kefahaman dan keyakinan masyarakat terhadap peranan SPRM. Beliau juga menekankan filem itu memberi gambaran mengenai liku perjuangan, ancaman, tekanan serta keteguhan prinsip pegawai SPRM dalam melaksanakan amanah demi kepentingan negara. Sebuah filem yang dikatakan oleh Azam Baki memaparkan unsur kepentingan negara telah ditamatkan tayangan selepas hanya 7 hari. Aduh, tidak malu ke Azam Baki? Cakapnya boleh percaya, babi pun boleh terbang loh. Patutlah SPRM menjadi rosak dan membusuk di bawah pentadbirannya. Nasib baik ini Azam Baki telah bersara. Tahi busuk yang ditinggalkannya akan dibersihkan oleh orang lain. Memang celaka betul ni Azam Baki. Tak apa, saya mencadangkan kepada pihak SPRM menerbit sebuah filem baru kandungannya bagaimana pihak SPRM mengugut, menganiaya pemberi maklumat whistleblower iaitu saya, dan bagaimana SPRM mengacurkan pistol terhadap saya dan keluarga untuk mendiamkan saya.